Mereka yang menggemari durian pasti pernah mendengar tentang Musang King, jenis durian yang terkenal di Malaysia, dianggap raja segala durian. Bila buah dibelah, isinya kuning keemasan, bijinya rata, ruasnya tebal, rasa lemak bercampur manis. Makan sekali tidak dapat dilupakan. Bukan sahaja lazat, Musang King juga mempunyai nilai komersial yang amat tinggi. Pasaran sentiasa kekurangan. Peniaga dan restoran mencarinya. Jadi, menanamnya untuk dimakan dan juga untuk perniagaan menguntungkan. Anak benih di sebelah kami adalah pokok standard, sihat dengan tanah yang kukuh. Akar yang cepat tumbuh disesuaikan dengan iklim Malaysia. Selepas 20-24 bulan penanaman, mereka boleh mula berbuah. Semakin lama pokok tumbuh, semakin banyak buah yang dihasilkan dan penuaian stabil selama beberapa dekad. Tak banyak lot pokok yang cantik. Yang nak kekalkan variety Musang King Standard, sila mesej awal-awal supaya saya boleh reserve sebahagian.